Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Syazaha Channel. Okay korang, hari ni aku nak beritahu korang untuk video konten aku kali ni. Aku gabungkan 3 bookber. Okay, yang pertama bersama bridesmaid aku. Okay, bridesmaid tentulah. Kedua bersama family forever aku. Yang ketiga bersama dengan family enjoy. Kita orang pergi mana? Kita orang pergi bukber. Bukber kali ni yang berlaku pada 15 hari bulan 3. Lepas tu 22 hari bulan 3 dan 23 hari bulan 3, iaitu semalam lah. Aku berbuka dengan diorang. So aku gabungkan 3 sekali konten. 3 sekali konten. Okay. So jadi aku nak korang layan the moment-moment kenangan lah untuk tahun ni punya Iftar Ramadan 2025. Okay. Dan tahun pertama aku bersama isteri aku, dan tahun pertama berbuka dengan kawan-kawan yang sebelum ni aku berbuka dengan Daniel saja, berdua. Tapi ni kali ni tahun ni ramai gila. Ramai tu, sangat-sangat ramai. Okay, jadi korang layan the content ni terus. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh korang. Kita dah masuk 10 Ramadan ni korang. Hari ni hari ni video aku vlog lah hari ni. Hari ni kita vlog apa? Okay, vlog kali ni berlaku pada 15 hari bulan 3, di mana aku dengan Aham dan bersama couple. Aku bersama isteri aku lah, of course, dan bersama seorang couple, satu couple ni lah. Okay, which is dia sahabat aku juga. Okay, kita orang pergi planning kita orang berlain. Planning bertukar-tukar. And then last kali kita orang decide untuk masjid hunting. Daripada konten lepas korang dah dengar kan, aku nak pergi masjid hunting dekat mana, antara salah satu masjid yang terindah, yang terlawa dekat Malaysia ni lah. Yang owner dia adalah owner RHB. Aku rasa korang dah boleh agak kot siapakah dia tu kan. RHB Bank punya owner, Rashid Hussein tak silap saya, nama penuh dia kan. So nak tengok apa telatah kita orang. Okay, let's go. Let's go. Terus, jalan terus, luncur. Okay, asalnya, okay, sebelum kita jam konten asalnya planning kita orang, kita nak gerak ke Melaka. Tetapi memandangkan ada isu-isu dan ada technical problem yang dia bukan tak dapat dielakkan, dia ada terrible. Dia ada masalah. Terus kita orang decide untuk last minute kita bertukar pergi ke Negeri Sembilan. Gitu. Okay, jadi untuk video kali ni pun aku minta maaf lah, walaupun video dah proper pun, tetapi tetap sama juga. Dia problem juga, tak ada video intro. Okay, so jadi kita orang akan bergerak ke Masjid Sri Sendayan Negeri Sembilan. Kita orang akan iftar kat situ lah. First kita orang akan pergi ke Kota Warisan. Okay, kita orang pergi ke Bazar Kota Warisan untuk try bazar kat sana lah. Sebab aku aku orang Labu. Okay, aku orang Labu, tetapi aku dah biasa bazar kat Nilai tu. So aku nak try and error je bazar Kota Warisan ni kan. Aku dah cakap lah dengan dorang, kalau ada, tak ada. Aku sanggup patah balik pergi Bazar Nilai lah. Bazar Nilai tu which is yang dekat berdepan dengan Aeon Nilai tu memang sangat-sangat best. All the year Bazar depan Aeon Nilai tu memang best. Memang
membaloi. Okey. Tapi alhamdulillah adalah kat kota warisan tu apa yang kita orang nak makan semua, alhamdulillah adalah, semua ada. Memang terbaik lah. Okey. Lepas tu daripada kota warisan tu terus kita orang pergi ke Masjid Sri Sendayan. Okey. Let's go lah tengok drama-drama gelagat-gelagat kita orang dekat Masjid Sri Sendayan tu. Okey, let's go. Hello korang, what's up korang? Selamat bulan puasa. Okay. Hari ni konten kita iftar bersama dengan sahabat saya, sahabat masuk air saya, sahabat short saya. Datang daripada jauh. Daripada mana? Bukit Raja. Kelang jelah. Rantau Panjang. Rantau Panjang dia turun ke Negeri Sembilan. Memang setiap tahun macam dulu dataran KL kan kita kan. Tahun ni kita dekat Masjid Sri Sendayan. Tapi aku tak ada footage untuk on the way ke Masjid Sri Sendayan, dan tak ada footage pergi ke bazar. Kita ada footage yang momen kita orang makan kat sini je lah. Okay, jadi korang layan lah punya vlog ni. Okay, sebelum tu aku nak bagi tahu yang vlog aku kali ni aku bersama dengan bini, dengan sahabat-sahabat daripada Rantau Panjang. Ada yang kenal dari zaman college dan ada yang kenal daripada zaman diorang dah bercinta. Okay, jangan tengoklah. Buat masa sekarang yang aku dengan si Cik Tunang lah. Ni Cik Tunang. Ini yang short ni sebenarnya ni. Yang perempuan-perempuan dia tak tahu hilang mana. Dia gone. Dia sampai Masjid Sri Sendayan ni dia gone. Tak tahu diorang cari tandas ke, buat tandas ke daripada tadi. Tak jumpa-jumpa ni. Aku dah cakap member ni short. Amin. Mak dia kat belakang tu je. Lari. Takut dia takut. Apa-apa pun luncur. Mana tak nampak sebenarnya aku korang ni. Sayang, sinilah, masuklah. Silau lah. Silau nampak kot? Sekejap lagi lah silau. Biarlah. Tak nampak apa-apa. Kau memang handsome kan? Kau setiap masa pakai kacamata hitam. Sebenarnya aku nak buat tadi tapi terlupa. Masanya kena plan lagi sekali lah. Sebab tadi aku dah buat dah. Masalah pula. Tak boleh. Tunggu dah je. Apa benda ni? Apa ni? Tak, pelik aku yang air aku tengok dah beg aku ni. Apa yang tumpah? Masalah pula. Aduh. Problem kan? Kasih. Cancel kan? Problem pula. Ni apa 200 ni? Kanan. Makanan pula. Asal dulu. Sayang. Sayang tak ada Okey. Ifah. Yang pakai. Jangan. Buat. Kita ambil tempat tu. Dia kat Selasih man. Gila. Ada mana? Mana sini lah tempat buka. Biasa. Ya, dekat lagi. Ada mic lah. Baik lah. Bukan mic. Bukan mic. Kau sekolah tak? Kau dulu ambil SPM tak? SPM kau dulu apa? Ya kan? Asal tu biar diorang ni yang tak bendung ni. Bukan diorang. Ya, dengar tu pandai-pandai aku je. alah, dan aku apa pakai recording tu je, recorder Lari lah. lari sekejap. Abang belajar kan? Susah ke nak je. Potong-potong ni. Potong cut je. Kat je. Yang puan meja tu datang, perempuan. So
Aku macam botak. Aku nampak macam lelaki orang. Patut aku dah. Sebab aku kan ni. Mau aja aku baru nak try ni. Alkunggon. Siapa tu sayang? Bukan. Sayang tu. Sayang mana satu ni? Janganlah. Dia nak melaga-laga. Nanti kita pergi ni lepas Isyak kita gerak Senawang. Senawang lagi Isyak. Dia ada buat Senawang bazar dia Agak dukung tepi sikit. Barang ada tu. Barang ni apa kecil. Apa ni? Waalaikumsalam. Country apa khabar? Dari mana? Daripada sini rantau. Ada okey. Dah ada kek ya. labu yo. Orang pondok ni. Palau lah. Yang turun, yang turun. Nampak. Gemuk. Mulalah nanti sebentar kahwin pula apalah. Mula lelaki hina Aku susah aku tak apa. lelaki hina perempuan auto cari lain. Orang susah. Betul lah orang susah. Apa nak laki ni apa-apa. Contoh apa? Dia hanya kentang. Hanya ikan semuntai. Ar. Telam. Ar. Saya lepas. Selamat tadi. Apa jadi datang bukan? Dah terlalu. Kalau tak, kalau kau dah aku kita membuta dulu lagi. Bila silap ni tak silap. Tak buat Bukan aku. Apa? Beza kat belakang. Aku buat bagus tak tahu kau sama. Mungkin dah sama. Mungkin sama. Polis dari sebelah main pun baru pegang pun tak sampai. Oh pegang ni. Dekat lah. Aku tu naik jalan nak tukar lagu je. Tahu tu sampai depan ni. Dah ada gambar semua. Aku dah masa siap snap kamera. Tak. Mungkin di motor. Sama motor. Itu nak pakai gambar lagi. Buat tu dia. Dia kata tengok. Itu aku ikut naik pakai gambar. Memang aku ni confirm memang kena naik pakai gambar betul. Kalau pakai gambar, RM1,000 lah. Maka aku dia macam tu. Polis tu tak tolong. Kata, abang bayar saya RM3,5 ya bang. Sini sekata saya bukan kau. Banyak hal lah info ni. Dah.
kalau kamera belakang? Tak boleh. Tengok. Kalau video boleh. Pasal tengok. Inilah daripada tadi. Janji tak ganggu. Gigi no. Okay kan, baca doa naik kenderaan. Amin. Baik. Kau memang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Atasamtu billahi wa fa'tu ambillah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Tak payah dia tepi. Ada race bang. Mana oi? KL Seremban. Ke sembang. KL Seremban biasa bang. KL Johor bang. Luar biasa. Sampai dah Tanah Senawang. Yes. Oh. Thailand sudah mari. Skip. Bukan tisu. Skip lah. Tisu. Banting dia, skip. Banting je. Dia gantung tisu. So masa dia buat tisu. Yelah. Tak apa. Yang tu rakam orang belakang. Ha. Ha? Mana drone? Ah, biasa. Viral kan? Dataran Senawang always top. Jalan lah. Okey korang, kita dah settle bukber yang pertama bersama bridesmaid aku. Okey, iaitu aku punya pengampit-pengampit aku lah. Diorang pun tak lama lagi akan melangsungkan perkahwinan juga. Dan aku dan bini aku akan jadi bridesmaid diorang. Maybe insyaAllah lah. Okey, sekarang kita pergi ke bukber yang kedua bersama family forever. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita pergi iftar dengan sahabat-sahabat. Iftar dengan sahabat-sahabat dekat Atik Ampang. Okay. Kita pergi Atik Ampang. Sekarang kita orang, tadi kita dah buat dah tadi daripada pukul 2 lebih, pukul 3. Lepas tu jalan-jalan sejam, and then pukul 4 baru pergi bazar. Ni sekarang kita orang dekat bazar Permaisuri tengah cari makan, tak tahu lagi nak makan apa. Okey, korang tengok kat sini ada siapa? Kat sini kita ada Syah, kita ada Daniel. Lepas tu nanti kalau kita pergi dekat RT nanti tu boleh tengoklah kawan-kawan yang lain. Ni sekarang ni kita potluck. Potluck. Okey. Cuma sekarang ni tak tahu nak bagi makan, nak beli makanan apa. Sebab selalu buka kat rumah, mak masak, ada idea. Ini nak beli sendiri ni dia jadi kurang idea. Okey, tengok outfit dia orang. Oh, semat korang. Aku outfit simple-simple je. Apa yang dia borak pun tak tahu lah ni. Okey. Depan tu dah ada bazar Permaisuri. Antara bazar yang top jugalah dekat KL ni. Antara bazar yang top. Okey. Jadi layanlah itunya aku punya konten hari ni. Okay, let's go. Okay, ini untuk bola aku nak beli, aku dengan dia nak plan beli tepung pelita. Tapi untuk bukber, untuk bukber bersama-sama ni tak tahu nak beli apa. Tak ada idea tak ada idea, tak tahu nak beli apa. Masih tengah fikir-fikir, ikutkan kepala otak nak beli apa tu, nasi putih dengan daging harimau menangis. Tapi yang penting saya tak nak repeat yang semalam punya lah, air. Sebab air semalam tu RM7. Tapi
tembikai leci dia tak rasa. RM7. Sial betul. Memang saya dah ban kedai tu, memang saya takkan pergi yang bahagian ujung-ujung lah. Aku memang tak nak pergi dah. Menyesal. Tak ada lah. Saya mana ada buat borak dengan orang. Saya belum gila lagi. Belum. Jadilah budak. Pingai. Kita cari lagi makanan-makanan apa gini. Tengok ada pemandangan-pemandangan tak? Kau nak aku ulang tak apa kali. Boleh. Oh. Baik tahu jangan. Sabar. Dulu azan. Apa yang berlecak sangat ni? Terus lah aku berlecak-lecak ni. Ayat dah best tak? Bukan, yang band hujung, yang ni tak. Yang ni aku rasa berbaloi. Tak tahu lah kenapa. Cari Syah idea. Aku suka tu video ni. Dia macam iPhone tu Syah. Hidup smooth Kan? Smooth kan? Smooth. Puas aku cek setting ni. Oh iya tahu. Nak kau bakar dia dulu. Minyak. Bakar dia dulu nanti kau bayar tu. QR. 15. Aku ada QR. Nanti bila 15 ni ada. 15 nanti. Cantik. Terus bayar. Satyo tu. Ini satu, yang hijau satu. Hijau. Ini. Okey. Bukan, itu tak boleh modal. Rugi. Sampai ya. Dia lag tu. Tak. Oh patutlah je tu. DJ Nampak dia cantik tu. Sial lah yang cantik dia. Kan? Mana lawa tu? Aku in love dengan phone ni sebab kamera je. Tu sebab aku cakap, aku kalau cari phone aku cari kamera. Kamera. Kamera performance. Kamera high lah. Camoning. What? Camoning. Apa benda tu? Hai. Apa benda? Camon. Camoning. Good morning. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hey. Sial lah kan. Okey korang, dah settle video ataupun momen-momen dengan Family Forever, bukber dengan Family Forever. Now kita go jump to the content, bukber bersama dengan family enjoy aku lah, which is family UIC aku. Daripada SEM 1 sampai ke akhir dengan diorang je lah, tak pernah ada geng-geng lain, tak pernah ada kroni-kroni lain. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh korang. Hari ni hari ketiga kita nak pergi bukber. Bukber kat mana? Kita bukber dekat Setia Alam. Hari ni kita baju warna pink. Okay, semalam hitam, hari tu pun hitam. Pakai kutakiam tau. Kutakiam. Okay. Jadi hari ni kita pergi Setia Alam. Nak tengok bukber dengan siapa? Okay, layan konten ni. Okay, let's go. Hujan sobat. Hujan. Panjang-panjang jalan hujan ni. Okay. Info hujan. On the way Banting hujan. So lobek yo. So lobek yo. Air naik. Ni kalau nilai ni jalan Semarak naik ni air ni. Jalan lobek ni. Kodak situ. Yai. Tapi tak teruk macam tadi lah. Okey lah ni.
Okey korang, sekarang ni aku dengan bini aku dekat Plaza tu Setia Alam dah. Selepas hujan redah, hujan selebat-lebatnya, air gila kau-kau punya kan. Ni kita orang berhenti rehat solat. Lepas tu sekejap lagi kecik bazar kot. Tengoklah sebab hujan kan. Ni dah start rintik-rintik balik dah ni. Start hujan balik dah ni. So tak tahu lah, mungkin lepak-lepak dalam kereta dulu kot. Masuk kedai pukul 6.30. So tengoklah macam mana kan planning kan. Dah start hujan balik kan ni. Hujan balik dah. Baju ni agak besar Dia tak salah beli saiz. Dia mungkin tengkuk ni dia jadi besar. So tak apalah, kita lepak-lepak chill-chill dulu. Aku nak main game jap. Nanti kita jumpa balik. Okay, bye. Jangan nak pun. In 1 kilometer, stay to the left. Maknanya tak elok. Elok lah nak gemuk. Tak ada. Mana ada nama gemuk? Saya tahu dah diri saya gemuk. Tak ada siapa kata saya gemuk. Habis. Sangat jam Jam tak relax nak masuk sini. Jam. Kedai makan ni tak tahu ada bazar kot. Jam lain macam. Mana-mana saja Berdosa sakit. kan. Tengok phone siapa lah. Beli lah untuk saya phone baru. Tak ada. Betul dah pecah ni. Pecah temper gelas. Bukannya Pecah tu. mana ni? Ni nak late start. Mana ada cahaya. Tujuan kita tengok orang main bola. Tak payah. Aurat. Habis tu ada zirafah kan. Mana? Jom pergi situ. Tu lah ni yang besar. Itu kan zirafah. Habis tu apa unta? Itu harimau raw. Mana Izzah? Okey, jadi korang, untuk yang vlog yang terakhir tu, aku minta maaf. Iftar yang kedua dengan yang ketiga, aku tak ada proper video. Aku banyak video yang short sahajalah. Video yang pendek-pendek sahaja. Okey. Lepas tu harap korang boleh nampak lah kan, aku punya dengan crowd, dengan member-member mana aku pergi apa semua tu kan. Aku harap korang nampak lah benda-benda tu. Okay, siap ada jalan-jalan apa semua. Itu memang yang berlaku pada dalam hari yang kita pergi iftar tu. Okay, itu semua berlaku dalam hari yang pada kita orang iftar tu. Okay, jadi harap korang enjoy. Thanks for watching. Okay, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, aku menyusun 10 jari. Okay, kalau ada yang mana kenalan-kenalan aku yang tengok video ni, okay, aku nak minta ampun, minta maaf sepanjang perkenalan kita, sepanjang persahabatan kita aku ada buat masalah ke apa ke, terkasar bahasa ke apa ke, minta maaf. Kita kosong-kosong ya tahun ni Okay, kita buka lembaran baru, buka buku baru, kita kosong-kosong. Okay, ingat, persahabatan macam tasbih, ada awalan tapi tiada pengakhiran. Okay, InsyaAllah semoga kita berjumpa di syurga nanti. Okay, InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share and subscribe aku punya YouTube. Okay, untuk tengok konten-konten raya pula. Okay, bye. Assalamualaikum.